Ramadan 1000. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Ramadan bin Muhammad Asri dari unit TV PSS SMK Geting. Boleh perkenalkan diri? Saya Ustaz Suratmi bin Mak Yusof, pegawai agama Jajahan Bacok, dan hari ininya mari ke SMK Geting ni atas undangan menyampaikan ceramah Nuzulul Quran sempena Ihya Ramadan 1440 Hijrah. Bolehkah saya tanya satu soalan? Boleh. Apa tujuan Ustaz melaksanakan ceramah Hari Nuzul Quran pada hari ini? Okey, objektif utama untuk kita mengadakan ceramah hari ini adalah untuk nak bagi tahu kepada pelajar kita semua tanggungjawab pelajar terhadap Al-Quranul Karim yang menjadi kitab sumber rujukan utama nombor 1 bagi umat Islam seluruh dunia. Dan juga dalam tu kandungnya tu saya sebut dalam ceramah tadi ada 5 perkara tanggungjawab tu. Ada kena pertama kena tilawah. Tu tanggungjawab tu. Yang kedua kena tafsir, kena faham. Yang ketiga kena tadabbur. Yang keempatnya ialah kena tatbik, kena buat sebagaimana Al-Quran. Dan yang kelima kena tahfiz, kena hafal Al-Quran Karim. Tujuan utamanya adalah untuk penghayatan pelajar untuk 5 perkara tadi. Terima kasih. Sama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Aisyafira daripada unit TV PSS SMK Geting. Boleh Tuan memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Cik Kamal bin Cik Muhammad, Ketua Sekolah Menengah Bahasa Geting, Kalang Kubur, Kelantan. Boleh saya menanyakan satu soalan? Ya, silakan. Apakah harapan pengetua bagi dengan adanya program hari ini? Program ceramah sempena Nuzul Al-Quran ini kita adakan untuk memperingati hari di mana turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, iaitu bersamaan dengan pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan. Objektif utama ataupun tujuan utama kita mengadakan program pada hari ini ialah supaya semua anak-anak pelajar SMK Geting bukan saja dapat memperingati hari penurunan Al-Quran pada Rasulullah SAW, tapi juga untuk kita lebih mengenali, memahami tentang Al-Quran itu sendiri, dan mudah-mudahan akhirnya kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar. Selepas kita memahami Al-Quran, kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan cara ini, kita akan mendapat rahmat, kita akan mendapat keberkatan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mencapai kejayaan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Sama.